Mula hari esok akan rasmilah cuti sekolah anak-anak kita selama lebih kurang 3 minggu. Saya berpesan dalam khutbah ini, bagi kita sebagai ibu bapa, perhatikanlah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak laku mereka. Perhatikan mereka melaksanakan segala titah perintah Allah taala dan tidak terlalu bebas bersama dengan rakan-rakan mereka. Saya berpesan dalam khutbah ini, di antara cabaran besar anak-anak kita mutaakhir ini adalah gadget yang mereka pegang di tangan mereka. Ada di kalangan anak-anak yang sudah seumpama ketagihan dengan gadget mereka. Mereka akhirnya tidak berkomunikasi dengan rakan-rakan dan taulan mereka. Mereka tidak berbicara dengan ibu bapa mereka. Mereka tidak bergaul dengan jiran tetangga mereka. Tatkala mereka akhirkan hari mereka sebelum mereka tidur, mereka akan tutup dengan gadget di tangan mereka. Mereka akan mulakan pagi mereka dan habiskan hari mereka juga dengan handphone dan gadget yang mereka pegang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah pada gadget, tapi salah pada ibu bapa dan orang yang memberikan kebenaran yang keterlaluan sampai kepada peringkat sebahagian daripada anak muda, termasuk pelajar-pelajar sekolah rendah, ketika mana mereka ditegur kerana menggunakan gadget yang keterlaluan, mereka akan bertindak balas dengan cara yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, khususnya para ibu bapa. Wahai ibu bapa, jadikanlah anak-anak kita ketika mana mereka cuti sekolah ini, mereka menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan perintah-perintah Allah taala dalam keadaan masa yang terlalu banyak lapangnya. Jangan ditinggalkan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan agar anak-anak kita terus tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang mereka lakukan, pastikan semuanya disaluti dengan syariat dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan generasi anak muda khususnya menjadi di antara aset yang penting untuk negeri dan negara kita. Prasyarat pastilah anak-anak muda Islam mestilah tunduk dan patuh keseluruhannya pada perintah Allah taala dan tinggalkan perkara yang dilarang, daripada melakukan perkara mungkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.